Bye. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. So, hari ni pagi Khamis, 20 hari bulan 11 lah. So, aku ada ride. Aku nak ride ke Betong, Thailand daripada Ipoh. So, aku baru sampai Ipoh malam tadi lah. So, aku akan bergerak dari Ipoh ke Betong. Sebabnya aku letak anak aku dekat rumah mak aku kat sini, dekat Ipoh ni. Supaya aku dengan bini aku boleh ride lah. Okay, so pagi ni kita nak pergi sarapan dulu. Tapi sebelum tu, aku nak ride ke Betong ni menggunakan NSS 250 Honda ataupun Forza 250. Seperti sedia maklum, aku first time nak bawa Forza ni masuk Betong. Dan seperti yang sedia maklum juga, sebelum ni aku pakai Versys 250. So aku dah tak pakai, sekarang aku pakai Forza. Jadi aku nak tengoklah kemampuan Forza ni, keselesaan dia macam mana. Tapi so far, setakat yang aku pakai memang mantap lah. Memang tak ada isu lah dari segi orang kata apa, dia punya performance. Okay, so sekarang aku nak cari sarapan dulu. Sarap dululah, lapar ni. Lepas sarap, baru kita gerak ke Kuala Kangsar. Sebab apa aku suka gerak daripada Ipoh ni, dia dekat. Dia dah dekat lah. Dia compare kalau kita gerak daripada KL awal pagi kan. Jadi bila kita dah sampai Ipoh ni, kita dah potong lagi 200 km. Okay, so aku pergi sarap dulu, nanti kita sambung. Okay, so kita dah masuk Pekan Ipoh. So aku nak sarapan breakfast dekat Haji Daud. Mi kari famous lah kat Ipoh. Tapi sebenarnya ada je tempat lain. Kata apa yang lagi okey. Alamak, tutup pula. Tutup. Aduh, tutup pula dia. Ke belum buka sebelah ni apa? Kita orang decide nak makan dekat restoran M Salim lah. So kita nak makan di sana lah. Actually M Salim ni kalau waktu tengah hari, lunch, dia punya lunch tu memang terbaik lah, grade A lah orang cakap kan, nasi kandar dia. Ini antara kedai-kedai legend yang ada dekat Ipoh lah. So ini adalah kedai dia yang banyak pokok ni. Okay, jadi kita parking sini. Okay. So kita dah selesai sarapan So sekarang ni kita nak menuju ke Plus Highway lah, menuju ke Kuala Kangsar Kalau berdasarkan Waze ni dalam 176 kilo dalam 2 jam setengah juga lah, 2 jam 40 minit macam tu. Mungkin sebab dia jalan lama lalu Lenggong apa semua tu, lalu Tasik Raban semua tu kan. Jadi dia tak highway lah. Highway ni sekejap je sampai Kuala Kangsar je. Lepas Terowong Menora masuk exit Kuala Kangsar, dan kita akan ikut jalan lama lah, jalan Lenggong, Tasik Raban, Pengkalan Hulu macam tu. Okay, so aku ride dulu. So hari ni aku akan kongsikan lah perjalanan aku bersama isteri aku ni menuju ke Betong. Actually aku kali kedua lah ke Betong. Wife aku dia first time. Jadi kita tengok cuaca pun agak mendung pagi. Sempat sampai ataupun kita main air hari ni. Tapi kita ride santai-santai Kita kalau ada ni kita berhenti. Okay, so nanti dah masuk highway aku continue balik. Thank you. Okey, kita baru saja melepasi tol Jelapang. Lepas tol Jelapang ni normally kita akan mendaki sampai ke Terowong Menora sana. Okey, so kita dah sampai tunnel number 2, Menora Tunnel nama dia rasanya yang belah sana tu nama dia lain. Dia pergi lain balik lain lah. So Terowong Menora ni saja menyimpan 1001 misteri ataupun rahsia lah. Terowong ni tak panjang, lebih kurang 200 juta macam tu. So kita baru saja melepasi jambatan Sungai Perak lah, jambatan Sultan Nazrin Shah So lagi 6 kilo kita akan sampai di exit Kuala Kangsar. Right. So kita dah sampai exit Kuala Kangsar Bandar Ki Raja. Ada lebih kurang lagi 95 km untuk sampai di Pengkalan Hulu. Aku set kedai insurans. Sebab jadi aku nak insurans compulsory nak bayar.
baru aku pergi border lah. Ataupun kita isi minyak, keluar duit apa semua yang patut lah. Berkabung gunung dia pagi ni. Inilah Tasik Raban. Kita sekarang tengah melintasi Tasik Raban. Ini Jabatan Sultan Nazim Shah dulu. Yang pertama tadi dekat Sekretariat lah. Kita dah sampai di Lenggong. Katanya tadi ada R&R lah, macam R&R untuk kawasan Lenggong ni kan. Dengan tu aku dah berhenti di atas rehat kepada sebab dah ride pun dah hampir 1 jam tu. Hampir 1 jam aku dah ride ni. Jadi kita perlukan rehat sekejap. Nanti kita tengoklah R&R Lenggong tu macam mana. So sekarang kita dekat hentian Selat Pagar tapi tak ada kedai yang buka. Maknanya macam nak minum air. Itulah kita ke depan nak boleh nak lepak pun tak ada air. Alright, so kita dah sampai ini kita akan rehat lah dekat grid sekejap. Sebab tadi yang area tepi jalan tadi ni semua tak buka kedai-kedai ni. Silap aku nak minum air juga nak buka. Tapi tak apalah, kita terus ke pekan grid lah. Okay, so kita dah sampai di grid. So ini adalah pekan ni lah. Jadi kita tengoklah mana yang kita boleh berhenti untuk minum-minum. Masuk kat Petron ni boleh kot. Okay, kita berhenti dekat Petron ni kejap. Alright, okay, kita berhenti sini lah. Okay, kita dah selesai take 5 lah. Rehat-rehat, minum air. Minum air kosong. Kopi-kopi semua lagi kita minum kat dalam lah. Ada lebih kurang lagi 46 km untuk sampai di Pengkaran Hulu. So sekarang kita berada di Pekan Grid. So tadi aku pun dah kencing apa semua. Kurang dalam 50 minit lagi. Agak jauh juga tu. 50 minit lagi kita akan sampai. Okay, jadi jom kita sambung kejap lagi. Okay, so kita dah sampai di Pengkalan Hulu lah. Alhamdulillah, cuaca memang sangat baik hari ni. Sejuk sepanjang perjalanan dia tak panas langsung hari ni. Dan dia pun tak hujan lah. Tapi tadi ada green sikit. So apa dia salahnya. Okay, so sekarang kita nak pergi ke kedai buat insurans ni. Kita ambil lah satu insurans compulsory. Okay, so kita pergi ambil insurans dulu. Okay, so kita dah sampai di Petronas Pengkalan Hulu. So kita top up minyak tu. Ada ramai jugalah beberapa rider yang ada berhenti kat sini. Sebab aku isi dulu sebab kedai insurans tu dia dah nak sampai border lah. Okay, so kita dah sampai di kedai insurans ni. Kita nak beli insurans dulu. Kita beli insurans compulsory RM55. Okay, alhamdulillah kita dah sampai. Jom kita beli dulu lah. Kalau motor 250 ke atas, compulsory saja RM55 untuk 3 bulan. Kalau sekali voluntary, RM200.5 3 bulan. Okay, so kita dah settle. Beli insurans lah. Dia dah siap isikan borang TM2, TM3, TM6 dah tak ada TM6 dia dah ganti dengan TDSC, maknanya boleh buat online. Okay, so senang. So total RM55 untuk compulsory insurance. So aku malas nak pening-pening. Kata orang beli dekat dalam murah lagi kan. Sekejap, kenapa waste ni? Oh sana, kita dah terlepas. Border belah sana. Ni kedai dia dah ke belakang. Orang. Okay, kita dah menghampiri border. Sikit lagi nak sampai border. Semoga dipermudahkanlah segala urusan kan. Tak ada apa-apa lah. Dokumen semua lengkap. Tinggal nak bagi je. Banyak kedai-kedai insurans kat tepi-tepi jalan ni. Okay, so kita dah sampai di border Malaysia. Kita nak bagi pasport je lah. Motor sana. Ni agak lama ni kalau dia berhenti ni. Okay, geng-geng Forza, cantik Forza dia. Ni kak. Okay, terima kasih. Okay, alhamdulillah. Bahagian Malaysia. Okay, bahagian Malaysia dah settle. Okay, so sekarang kita ke Thailand punya bahagian lah. Nampaknya border, border tenang ni hari ni. Tak sibuk. Tak ada orang. Okay, selamat jalan.
Welcome to Thailand. Okay, alhamdulillah kita dah settle segala urusan-urusan di border. Jadi kita dah berada di dalam kawasan negara Thailand lah. Iaitu di Betong. Alhamdulillah cuaca pun baik. Selalunya Betong ni panas kan. Okay, jadi jom kita beli SIM card dulu. 25. Alright. Wih, elok jual SIM card. Okay, kita cek SIM card dulu. Okay, so kita dah settle beli SIM card. So handphone dah boleh pakai Waze. So inilah Pekan Betong. Tu ada massage tu, kaki kan. Boleh eh? Ni yang betul dia lah. Ini lampu merah tak boleh lalu tau. Dia ada kamera, nanti dia tangkap. Okay, kita pergi pekan cowboy ya. Tak boleh tukar duit. Kat mana tu ya? Turun. Okay, so sekarang kita dekat Betong Plaza. So aku nak cari money changer ni, tak ada duit ni. Kita Kak, jap cari duit dulu. Duit tak ada ni nak tukar. Kak tukar duit kat mana Kak? Tukar duit. Variety. Okay. Nanti saya datang. Dulu saya makan sini nasi goreng dengan king semua. Variety Okay, dia kata dekat Variety. Cuba kita tanya dia. Tengok rate dia murah tak? Kita kira tengok Kira. 1, 2, 3, 400, 772. 772. 100 duit kita dapat 772 Thai baht. Okey lah, boleh lah. Sebab kita tadi tak tukar duit. Nanti tak ada wang mau makan. 85, Okey. 2, 4, 6, 8, 88, Okay. 1, 2, 3. Okey, 3,000. Terima kasih. Terus. Okey, so kalau siapa nak tukar duit dekat depan Betong Plaza ni, nama kedai dia Variety. Dia punya rate okey kot. Okey kot. Sebab kita tak boleh tengok, kita takkan dapat rate yang dalam internet tu. Itu rate memang currency rate. So kedai dia akan markup sikit lah. Kan, dia untung. So aku rasa okey kot dia punya rate tu. 772. Sebab kalau yang betul 778. Jadi nanti tu dia kata datang balik. Kena lalu juga. Tak apa, kita stop dulu. Aku nak pergi tadi kedai Kuakak tadi. Okay, so sekarang kita dekat Kuakak. Kuakak. Oh, banyaknya makanan. Kita nak lunch dulu. Lunch dulu, tak nak try. Tak apa, kita duduk dalam lah. Makan dulu dekat Kuakak ni. Aku rasa aku nak makan nasi kaumok. Okay, so sekarang kita dekat kedai Kuakak. So aku minum teh ais. Lagi ni aku minum teh ais. So kita makan original nasi kaumok daripada Betong. So okay, kita makan dulu. Jadi kita bagi tahu sedap tak sedap. Okay, so macam mana? Berapa bintang boleh bagi nasi kaumok Kuakak di Betong ni? 8 Tapi harga kita tak tahu berapa lah. Sebab dekat menu dia tak ada nasi kaumok tadi. Okay, so tengok licin ni semua. Okay, so sekarang kita nak pergi 7E jap. Nak beli kudap-kudap. Lepas tu kita akan check in hotel lah. Kita dah boleh check in dah kot. Berdua dah kan. 1-3 minit kita... Ini dah internet Thailand kan? Ini pukul 1 Thailand. Kita awal sejam. Kita dah pukul 2 Malaysia. Okay. Kita update. Dah check in gini kita update balik. Kita dah selesai makan di Kuakak tadi. So kita nak cari 7-Eleven jap. Dia kata ada kat atas ni tu. Alright, jom kita pergi 7-Eleven. Kita tengok apa yang kita boleh beli untuk bawa balik hotel lah. Alright. Kita masuk dunia 7-Eleven. Kita tengok apa yang ada. Berus gigi tak apa lah. So yang ni kena tengok halal haram halal lah. Ambil lah. RM4. Halal tak? Cek dulu. Buah kan. Buah tak ada. Buah tak apa. Oh ni sweet corn, sweet potato. Ini dry banana. Rambang mata. Okay, so kita dah selesai beli barang dekat 7-Eleven tadi. So sekarang ni kita nak pergi hotel lah. Garden View Hotel. Nak check in kat sana. Kita tengok macam mana hotel tu kan. So ni kita ambil kanan. Boleh ke ambil kanan ni? Okay.
Okay, so kita akan lalu tunnel untuk ke garden view. So maknanya kita tak boleh jalan kaki lah. Kena naik motor. Sebab dia jauh daripada Bukan. Mongolit Tunnel. Alright. Ni ada jual-jual tau. Ni bukan night, ni petang sikit. Ni hotel kita. Okay. Kita sudah sampai. Okay, Alhamdulillah. Oh, dia punya view hutan tu. Assalamualaikum. Wow. Okay. Bilik dia besar besar dan luas. View dia. Atas tu boleh skodeng lah. Okay. Besar bilik dia. Murah ni 100. Okay, kita off record dulu. Rehat. Kita sambung balik lah. Nak cas-cas apa yang patut bateri tu. Okay. So, kita dah rehat-rehat. Sekarang ni kita nak ronda-ronda lah. Di Betong ni. Tengok apa dia. Tengok tuk-tuk tu punya lagu kan. Sedap dia punya sound. Tengok orang dia tak pakai helmet, relax. Sebab kita tengok YouTube, ada yang kata polis dia tahan kan. Jadi untuk orang luar lah. Kita rakyat Malaysia kan. Ada yang kata tak kena. Jom kita jalan ke atas ni kot. Kita jalan je lah. Apa yang ada. Okay, macam mana nak ambil gambar ni? Alright. King tu. Ada Sut Siam Park. Siam yang tangan tu mana lah? Aduh. Ada, itu kena buat dah tu. Ambil gambar tu. Ni dia tulis apa ni? No parking ke apa? Cuba sebelah dua orang. Okay guys, so kita dekat Sut Siam Park. So inilah suasana Pekan Betong di waktu petang. Aku tak tahu ni bangunan apa. Ni museum dia kot. Cuba letak atas. Cantik So Betong ni dikelilingi gunung lah. Dia macam ni lah. Dia bawah kaki gunung sebab tu dia sejuk. Alright. Okay, kita ambil gambar tu dekat Okey Betong. Okay, hari dah hujan So aku nak pergi lepak dekat Cherry Cop. Dia kedai kopi. Kedai kopi yang bangunan usang lah. Kedai kopi bangunan yang orang dah tak tinggal lah. Macam rumah tinggal macam tu. Kita turun bukit. So dekat Betong ni dia banyak jalan simen jalan konkrit macam ni. Dia tak pakai tar. Mungkin lagi jimat kot. Apa lagi berkualiti aku tak pasti lah. Bukit. Tinggi bukit dia. Alright. So dia suruh depan ni belok kanan. Okay. Oh ni Bazar Betong tadi kan? Jom. Lepas tu dia suruh ambil kiri. Okay, ni dia. Aku tak tahu dia buka lagi ke tak? Oh, buka. Atas tu. Buka. Boleh buat pusing-pusing. Okay. Tapi tak boleh nak lepak rooftop lah, hujan. Di Cherry Coffee. Tengok ada mural Ada mural. Apa nak naik tangga. Okay, sekejap. Okay, so sekarang kita dekat dalam Cherry Coffee. Jom, kita masuk atas. Okay. Kita tengok apa yang ada. Hai. Nak apa? Kita ada Americano, Cappuccino, Hot Latte, Coklat caramel, 1. Ais lah? Ais. Dan latte, hot. RM3, RM4. 2 ais. Okay. Jom. Kita dah order. Tapi dia punya tangga ni kena hati-hati lah kalau buat budak ke. Dia ada 3 tingkat. So ini tingkat yang kedua. Rumah tinggal memang lah. Macam mana nak naik lagi satu atas? Hujan tak? Kalau tak hujan kita nak naik atas. Macam tak hujan, jom. Dia cantik lah dia punya setup. Hujan, dia boleh lah kot. Baik licin. Hujan. Cantik. Dia punya tempat cantik geng. Kalau tak hujan, memang menarik.
dia kaki dia sekali. Okay, tengok. So tu tadi yang kita parking motor kat bawah tu. So ni view Betong lah petang. Oh, kalau tak hujan best ni. Okay, so sekarang kita dekat Kerry Cove. So ini kita punya air tu hari ni, hot latte dengan caramel coklat. So 115 baht dalam RM15 je untuk 2 hari. Okey lah. So kita tadi plan nak duduk atas, tapi atas hujan renyai. Takut masuk kopi jadi cair ni. So kita lepak kat tepi tingkap ni pun okey. So kita akan lepak sini sampai maghrib lah. Lepas tu nanti kita akan turun ke Pekan untuk cari makan kan kat atas tu. Situ. Okay, so okey lah, harga dia not bad. Kedai dia pun hipster. Hipster maut ni. Okay, so kita minum dulu, jadi kita sambung. Sekarang kita berada di dia punya night market lah. So, cakui. Sedap ke? Patongko. Okay, so malam ni mungkin tak ramai yang berniaga sebab hujan. Tak apalah, kita jalan je tengok apa yang ada. Thailand pancake tu ada. Ni apa? Pulut mangga. RM1. Nak kan? Pulut mangga. Kita jalan dulu. Tak apa. Ni tak nak buat ni. Sini. Ha? Kejap. Kita jalan dulu. Kita tengok apa yang ada. Apa? Kita banyak masa. So ni halal tadi. Sana yang kita lalu tadi tu kan. Lepas tu burger papa tu jangan tu. Mari kita tengok. So tu hidung. Sebab apa malam ni hujan. So tak ramai berniaga. Tak ramai berniaga dan tak ramai customer lah. Okey, kita pusing balik. Kita tengok sampai sana. Ni pulut mangga tadi nak ke? Nak lempeng. Kita cari lempeng dulu. Nak pula motor lalu sini. Okey, so kita nak rasa pancake Thailand. Kak nak apa? Itulah yang pisang Pisang ada? Berapa satu bat? 50. Okey, ni pulut mangga 50 kak. Oh, ni apa ni? Oh. Macam kapit kuih kapit. Ni pulut mangga pun kenyang pula. Ambil je. Nak? Rasa? Banyak sangat ni makan. Besok boleh. So kita nak rasa pancake Thailand. Nak bunuh Nutella? Nutella Itu dia. Pancake Thailand. Di Indonesia kita panggil roti pisang Roti pisang. Dekat sini dia goreng dengan minyak. So, sekarang kita berada di lorong yang lagi satu. So ni pun ada. Kita naik. So ni burger Ripap ni. Ripap. Dia berniaga di belakang-belakang lorong. Pulut ayam. Cocok-cocok. Tak ada yang menarik. Kita hantar balik. Kita lalu lorong tadi tu nampak macam banyak yang Islam. Biasalah dekat Malaysia tu sama je. Kan? Jam dah tu. Orange juice. So cuaca memang sejuk Sekejap lagi hotel tu macam mana tu. Sebab dia punya takoyaki. Hotel tu punya remote aircon tak function suhu 21. Ini orang kata ayam susu tu sedap tau. Ni dulu bat. Jom kita try. Ni apa? Ayam susu Berapa satu? 10 baht. Nak berapa? Bagi Dia duduk sini. Oh. 2. Bagi 2. 10. 500. Tak cukup. Tadi saya dah bagi 50 kan? Tu ni nama dia ayam susu. Dia apa? Letak susu ke? Ya. Susu manis tu. Oh, dia perap dengan susu manis. So harga dia murah je. 10 baht satu batang. Dalam RM1 lah. RM3 sen. 3 sen. Famous. Ni yang famous. Dia memang specialist lah. Tak susu pekat. Akak tu tak letak. Dia tengoklah kita order apa. Sebab tu dia tanya tadi nak Nutella ke. So, kita dekat segi paling besar dalam Betong. Burger lah. Jadi makan malam. Jadi kita makan kat hotel je lah. Dia minta dia panaskan siap-siap lah. Halal punya sana je. Tapi dia masih campur. Banyak Apa? Okay, so ni kita orang makan burger je. Kita off camera dulu lah. Kita nak balik hotel sebab
dekat luar pun cuaca hujan lebat Jadi tak sesuai untuk jalan-jalan. Kita standby untuk esok pagi lah. Alright, so ini chicken skin halal tak halal ni? Halal. Halal. Okay, kita sambung maybe esok lah. Okay, so tu nak pergi Awanano tu. Alright, so kita dah siap. So pagi ni kita jam dah pukul 4.30 waktu Thailand. So kita nak bergerak ke Ayewang. So itulah semua kereta Malaysia. Baru sampai ni, malam tak ada. So kita berganyak, kita nak siap dulu. Okay, kita rekod balik. Okay, so kita dah siap nak ke Ayewang Skywalk. Ni baca doa sikit. Amin wa alamin. Semoga dimudahkan. Jom, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. So jam pukul 4.35. Jam motor ikut waktu Thailand Biasa ikut sana. Tak kot. 4.35. Suhu sekarang 24 darjah Celsius. Ya, aku kena berhenti tak. Cak mirror ni semalam lipat. So kena betulkan lah. Itulah kita betulkan dekat 7E. So aku ingat aku nak pergi 7E jap. Nak beli apa-apalah. Lapik-lapik perutnya, roti ke air ke kan. Sebelum nak sampai ke sana tu ada dalam 52 minit juga. 52 minit. So bolehlah kita beli roti ke air ke. Tapi bukan air yang susu lah. Sebab takut nak memerut pula kan. Ni kita beli air mineral. Tapi air mineral ada lagi. Sebab kita orang plan sarapan dekat sana lah. Dekat bawah sebelum naik tuk-tuk tu. Normally ada banyak kedai-kedai Muslim lah yang jual sarapan-sarapan Thailand. Jadi kita makan tak ada hal lah. Mungkin kejap lagi kita subuh kat sana. Okay, so bukan ni apa? Merah ke apa? Kenapa dia klip-klip? Boleh jalan kot? Kenapa? Merah dia klip-klip. Okay, so kita jumpa abang ni from Bangkok, right? From Bangkok. This brother is from Bangkok. Come to Betong for travel. Now he also want to go to Ayewang with us. But we go first lah. But you safe ride. Safe ride. Slowly. Okay. Not raining. Slowly. Ni sewa ni. Alright. Okay. See you there. Okay. Orang Thailand ni dia ramah-ramah sikit lah. Yang friendly user orang panggil. Okay. Bismillah. Kita gerak dulu. Okay. Dia orang memang kenal kita. Dia tak panggil kita Malaysia. Malaya. Ya. So proud to be Malaya. Harimau Malaya. Right. Jauh tu daripada Bangkok kan. Datang Betong. Okay. So kita dah meneruskan perjalanan. So pagi ni agak tenang pagi Jumaat 21 November. So kenderaan pun tak ada lagi. Motor-motor rider-rider dari Malaya pun tak nampak lagi yang keluar. Okay, so cuaca pun alhamdulillah setakat ini masih lagi belum hujan lah. Bukan belum hujan, hujan ni dah berhenti. Daripada semalam dia hujan satu hari daripada petang. Dia berhenti lebih kurang pukul 2-3 pagi macam tu. So pagi ni dia dah tak hujan. Dan hopefully ada awan lah yang kita boleh tengok. Dan aku expect cuaca memang akan sejuk lah kat atas tu. Sebab kat bawah ni pun dah macam Cameron Highland dah ni. Okay, so aku ride dulu. Ada apa-apa momen menarik aku akan rekod lah. Okay, so kita dah lepas post guard polis dia yang pertama tadi. So dekat sini jalan dia macam dia baru buat. Jalan dia baru korek. Mungkin dia nak buat jalan baru kan. So agak menyeramkan jugalah. Sebab kita je yang lalu kat sini. Tapi hopefully tak ada apa-apa kot. Habis motor confirm melecak. Normal lah kita ride. Especially pergi Thailand ni, motor jangan expect usia lah. Okay, alhamdulillah kita dah lepas lah. Sebab tadi dia macam tak ada lampu jalan apa semua kan. So nampak menyeramkan lah. So lampu merah kita kena berhenti. Okay, so rasanya yang pergi apa? Komunis tu naik sini. Daripada betul lagi turun naik sini. Dia punya tempat kubur dia tu. Okay, hijau. So dekat sini kalau boleh jangan langgar. Sebab dia ada kamera Tahu-tahu nanti polis akan dia akan ikut kita dekat nanti kat Pekan Betong. Dia tengok nombor plate tu, dia ikut, dia bawa kita pergi balai untuk settle saman apa semua. So kita ikut je lah dia punya undang-undang jalan raya dia. Kita follow je. Okay. So alhamdulillah jalan pun ada lampu. Jadi kita teruskan lah perjalanan. Okay, so kita dah start naik di punya jalan mendaki.
dah start lalu jalan mendaki lah. Mendaki dan menurun bukit, dia naik dia turun. Jadi jom kita layan suasana pagi di jalan nak menuju ke Highway ni lah. So kat sini banyak kampung-kampung rumah-rumah orang. So lagi dekat atas ni ada satu surau. Kalau tak salah aku lah, harap aku tak terlepas lah. Dia dekat Selangor Tajam tu ada satu surau. Aku nak subuh dulu kat situ. Sebab tadi masa kita keluar, aku cek belum masuk waktu waktu di Thailand. Dia lebih kurang 4.53 tadi. Jadi sekarang dah pukul 5.20 dah masuk lah. Dia dah subuh dah. Tadi tak boleh solat lagi. Okay, so kita melepasi ini yang ketiga pos kawal pondok polis dia yang ketiga. Jadi dia polis dia pun tak ada pun. Mungkin tidur ataupun mungkin sekarang ni tak ada banyak kes tak ada banyak kes macam lah di Thailand ni. Jadi polis dia pun tak strict sangat lah. Kalau tak dia tahan juga tanya. Dia tanya pergi mana apa semua. Oh, tanah runtuh baik. Tanah runtuh. Aku rasa ni kita dah start uphill lah, mendaki. Dia dah start mendaki. Mungkin kita antara yang terawal lah pagi ni. Mungkin lah, aku tak pasti lah. Aku ada orang lagi awal pukul 3 waktu Thailand dah terpacak kat atas tu kan. Tu ada tuk-tuk tu. Tu ada tuk-tuk yang pasti aku kena potong dia lah. Sebab ni agak slow. Tapi tak apa, kita layan dulu yang kita potong. Okey, alhamdulillah kita dah jumpa. Oh, dia minta betul ni. Okey, so kita masuk kiri. So kita pun dah jumpa. Polis tu pun tak ada. Okey, harap-harap betul lah jalan ni. Betul-betul. Sebab kalau atas tadi tu yang pergi jambatan tu, jambatan dengan bunga tu, dia lagi 30. Alright, jadi kita tadi lepas dia jalan yang tak ada lampu tu, dia ada simpang masuk kiri lah. Yang ni memang jalan dia memang mendaki. Nampak ni dia macam menaik lah. So kita dah start naik dia punya bukit lah untuk sampai di Highway Awanano tu. Kejap aku baca. Okey, awas bonggol di hadapan. So aku memang expect hujan kat atas ni. Sebabnya kenapa? Atas ni dia bukit actually ni bukan hujan yang macam kat bawah pun. Dia hujan bukit je ni. Dah sampai dah. Kita kena parking bawah ni. Okay, so kita dah sampai di Awanano. Jadi kita kena parking kat bawah ni. Sebab dia tak bagi kita naik atas lah. So kita akan parking kat sini. Parking motor dekat ada dah naik tentu? Oh, ada juga. Alright. So helmet nak letak. Helmet boleh letak sini kot. Okay, so ni adalah parking motor dia. Okay, turun jap. Okay, kita dah sampai. Set up dulu, nanti kita sambung. Alright. So pagi ni hujan lah dia macam ni hujan bukit lah. Awan ada lah tu. Ada lah. Sejuk berapa bah? Jauh 2 teh ni 60 baht. 60 baht. Ni dia pegang. Okay guys, so kita dah sampai di Awanano. Tapi macam tak tahulah awan dia yang pecah-pecah ke dia baru nak buat formasi. Inilah kita beli tiket dulu. Itu kita nak makan jap. Sebab takut lagi kita tak boleh lama kan. Ke boleh lama. Kita isap ukut dulu. Beli tiket isap ukut kita kena naik. Okay, so kita beli tiket dulu. Baik. Kita 2 orang. 2 orang tu 60. 260. 200 kalau masuk 30. Cara masuk sekali kan. Berapa 400 nak Bagi 500. Okey. Ada tak dia punya awan tu? Kurang, kalau hujan dia kurang kan. Memang musim hujan memang tak ada lah. Ya. Dia kabus je lah macam tu. Kita tengok sikit lagi lah hujan bersih lah hujan. Tunggu matahari naik baru dia nampak. Terima kasih.
pelik lah, tunggu dulu. Tunggu dulu lah. Tu kita nak makan-makan juga bawah. Dia tak ada masa tak? Tak ada. Sekali kita nak balik ke apa Okey, terima kasih. Oh, dia tak ada masa. Jadi kita dah makan pun kita lepak atas lah. Nampaknya hari ni tak ada orang lah. Tak ramai. Mungkin sebab hujan kot. Kita dah pakai kasut. Okey, sekejap lagi kita naik lift. Jom. Okay. Atas kaca sangat licin lah. Okey. Hai. Subhanallah. Okey. Ini video dulu. Kita dah sampai. Ini geng-geng. Oh, sana cantik. Sana jadi. Okey, so ni suasana skywalk. Awan dia tak ada lah, boleh dikatakan. Tak tebal. Tak tebal lah. Sepatut time-time ni lah dia punya peak time dia. Time apa, gelap ke terang ni. Kalau semalam tak hujan. Sebab semalam hujan dia tak ada. Dia kena panas. Sekarang kita dekat tingkat 3. Sini pun okey lah. Tak ramai orang. Okey. So ni lah suasana di tingkat 3. So habis lah. Dia takkan datang dah. Tak tahu lah. Tapi tu macam makin macam banyak. ada balik. Okay, ni pemandangan daripada tingkat 4 3 tingkat 4 tingkat 4 dia view boleh tahan jugalah. So dekat sana tu awan tengah kumpul. Cuma dia bukan dekat tingkat bawah ni lah, dia jauh. Nắm tục, lò cao. Nắm tục. Apa tu? Assalamualaikum. Okay, so sekarang kita kat bawah ni. Mana tu bawah ni ada papan lah. Apa? Roti canai. Roti canai lah. Nak orang canai ke tadi? Apa? Jangan kita nak kita order. Boleh dalam boleh duduk. Duduk bersila. Duduk sini boleh. Kita tengok apa akak ni ada. Nasi lemak tak ada? Ada nasi Tak kombok. apa. Nasi kombok pulut ayam. Nasi lemak Malaysia. Ada kombok. Kombok ayam. Nasi kerabu. Nasi kerabu ada. Nasi pulut ayam ada. Nah, pulut ayam. Dia makan dengan apa? Pulut dengan ayam je lah. Ada micah dia lah. Ini apa? Pulut. Tapai Pulut kelampau. Bukan tapai. Kita pulut apa? Itu kaya. Oh, kaya manis ha. Manis. Ini pulut samai. Samainya. Oh, nasi kerabu Kelapa. Bolehlah pulut ayam satu. Try. Minum? Minum Saya nak teh panas. Panas. Dua lah. Koyang Cam. Kuih lah. Ni kuih ni apa ni? Kuih. Ada cuca. Rasalah kuih-kuih. Koyang. Kuih-kuih di Aiweng. Nasi kerabu ada, nasi kerabu. Ayam kat Ayam macam ni. ayam apa? Ni kalau pergi di Talamok ataupun Aiweng Skywalk ni kalau turun tinggal makan ni dekat restoran Kak Na ni. Kedai Kak Na Talemok. Kedai Kak Na ni kita makan pulut ayam, nasi kerabu, kuih pau goreng, cucuk. Lepas tu ni. Ini dia punya killer menu dia. Cemek lawan ni, Cek Mek molek. Tapi nampak memang menakutkan lah. Tapi rasa dia belum tahu lagi. Jadi kita rasa Cek Mek molek nama dia. Kita pupuk apa, kita makan dulu lah. Alright. Aiweng ni untuk ke Tok Kucha Bridge tu. Jadi kita decide untuk pergi kejap lah. Tengok view apa ada dekat sana. So kena hati-hati lah jalan licin. Sebab masih dia tak hujan lah. Tapi pagi tadi hujan lebat. So dia berair lah. Kena hati-hati lah. Okay, jom kita explore jalan ke Tok Kuchai Bridge. Macam mana kita naik pagi tadi? Masih dalam perjalanan nak ke Tok Kuchai Bridge ni. So kita akan lalu perkampungan penduduk di Betong ni lah. Kalau tengok dekat Waze ni, kiri kanan ni hijau. Maknanya kiri kanan ni memang kawasan hutan lah, pegunungan lah.
kawasan bukit lah. Jalan yang aku lalu ni, aku tak tahulah dia jalan shortcut ke apa kan daripada Iwang tadi. Sebab pergi dan balik tadi jalan lain. Tapi kalau kau tanya aku, jalan ni agak seram jugalah. Dia seram bukan sebab apa, sebab tak ada kereta langsung kat sini. Dia memang betul-betul lalu di lereng-lereng bukit di kebun-kebun durian. Nampak ni kebun durian Thailand ni. So aku rasa ni shortcut lah. Sebab kalau ikut Waze ni dalam 1.3 kilo lagi kita akan masuk di highway 410 lah. Highway beton kan, 410 route 410 ni. Okey, alhamdulillah kita dah masuk di highway 410. Kalau ikut Waze ni dalam 600 meter daripada sini. So kita akan nampak kita akan sampai di Tok Kuchai Bridge. So aku pergi ni sebab dah halang dah sampai beton, dah sampai highway tadi. So bila kita Waze tengok dalam lagi. Okay, so kita dah sampai di Tok Kuchai Bridge. Sampah, siapa mau sampai di Tok Kuchai Bridge ni? Kenapa? Maybe dia punya trademark lah. Okay, so kita parking dulu. Sekejap kita berhenti dekat signboard Yala ni. Ambil gambar dengan video jap. Ni kita sambung. Okey, so jom kita dah ambil gambar. Kita pun dah nak sampai ke Pyramid Tunnel punya simpang. Lebih kurang lagi 1.6 kilo untuk sampai ke simpang dia. Okey, lepas dah masuk je simpang tu, ada lagi dalam lebih kurang 10 kilo lah untuk kita sampai. Kita dah masuk jalan nak ke Pyramid Tunnel lah. Betong Hot Spring. Oh, dia resort Okay, so kita dah sampai di Pyramid Tunnel. Sini aku tak suka pun datang sini. Tapi kita just nak ambil gambar je. So, kita layan. Kita duduk depan ni je lah. Pyramid Tunnel tu atas. Okay, kita layan ambil gambar tu. Okay. Video. Okay, so kita ambil gambar kat depan je lah. Kita tak naik pun. Okay. So kita decide nak balik hotel dulu. Balik hotel, rehat-rehat sekejap. Sekejap lagi kita nak keluar, pergi bukan betul lah, kita nak pergi urut kaki. Urut kaki, nak pergi minum air cincau. Kita lalu off-road. So jalan ni memang barai habis. Jalan ni lah yang buat motor-motor tadi. Motor sini. Okay. Oh, bangun. Tempat dia belecak lah. Oh, anjing dia. Boleh tahan Okay, so kita nak berhenti sini jap. Ambil gambar kat sini. So polis tu bagi tak bagi. Okey, alhamdulillah kita dah pun sampai di Betong lah. So sekarang ni kita on the way nak pergi ke restoran di Dapur. Kita nak naik lah, kita gerak dulu lah. Jadi sampai makan tu kita update lah apa yang ada dekat kedai tu kan.
Okey, restoran di dapur. Dia dekat dengan dalam perkampungan Islam tu. Yang dekat dengan Route 410 tu lah. Kedai Banzan tu kan. Dia dalam sikit lagi. Lebih kurang dalam kilo lah daripada situ. Sebab ni semua rumah-rumah orang Melayu Islam ni kat sini. Betong punya kampungan Melayu lah. Aku rasa lah Rasa betul lah. So, signboard di dapur. Oh, cantik dia punya. Ini apa? IS. Mana? Oh ni. Okey, kita parking dulu lah. Nak parking. Okey, kita dah sampai. Kita nak parking kat sini jap. Alright. Okey, kita dah sampai di dapur. Oh, ramai. Ini dah kemas dah. Kita ada ramai. Kat sini ada makan apa kak? Goreng-goreng ada, tom yum ada? Ada tom yum, ada. Okay, so kita order pertama dah sampai. Apa nama ni tadi? Delima caca. Delima caca. So yang ni kita orang selalu makan dekat Hipak. Ada food hub tu, kedai Syam. Tapi yang tu nama dia Kak Krontek. Kak Krontap apa tak nama dia. Dapat. Jadi kita tunggu menu-menu lain, kita tengok. Kita review lah. Sedap tak sedap. Keadaan di restoran dah di dapur di Betong. Semua orang budak sekolah, pekerja-pekerja semua datang makan sini lah. Alhamdulillah semua dah sampai. Sekejap. Okay, so kita order apa tadi? Ada morning glory, tumis space udang. Ni tadi kita tenganga juga tengok menu dia. Kita cari kangkung belacan. Jadi dekat menu dia tulis morning glory. Tumis with paste udang. Belacan lah tu paste udang. Ada daging bakar, tom yum putih ayam belacan lah. Dengan ni tadi. Delima caca dengan air kosong je. Sebab jadi kita nak minum teh ais 7E. Alright, so jadi kita makan dulu. So total dalam 320 baht. Dalam RM40 lah. Boleh lah untuk 2 orang makan. Macam tom yum, daging bakar semua kan. Okay, so dah tersandar ni makan tengah hari macam makan malam. Okay, so macam mana? Berapa? Daripada 5 berapa nak bagi di dapur ni? 4.8. Sedap, makanan dia okay, harga pun not bad lah. Okay, so lepas ni kita nak pergi kedai Banzan. Tengoklah, cuci mata je. Stiker nak beli ke? Saya tak minat lah tambah stiker. Tambah kita pergi tengok dulu. Tak lagi apa-apa kita update. Okay, right, so kita jumpa satu brother ni. Dia motor plate Thailand, tapi dia orang Malaysia. Kita dah sampai di Bikers Station, Route 410. Okey, turun. Ada 2 kedai ya? Ni kedai Banzan ni. Okey, itu lain. Ni boleh juga kalau nak tengok. Ni, tapi ni. Okay, so sekarang kita dekat Bikers Station. Ni untuk ikat boleh buat. Bikers Station. Kita nak tengok lah apa yang kita boleh beli. Apa benda yang ada yang boleh kita bawa balik. Ini macam dia bukan macam ini, macam yang kepala. Okey, tak apa. Kita usah-usah dulu. Nanti kita sambung lah ni. Okey, buff. Bolehlah beli satu. Okey. So kita dah settle beli barang. Oh, ni besar sikit kedai dia. Oh no. Sama So, kita nak menuju ke Banana Massage. So, kita nak urut kaki tu. Kaki pun dah lengur. Right, so kita dah parking motor. So kat Betong ni motor kena parking dalam petak lah nak selamat. Kita takut ada polis kacau. So kita nak pergi urut dekat Healthy Massage tu. Gambar pisang Okay, so kita nak how much? How much? What? Late 250 baht. 1 hour? Yes, 1 hour? 1 hour. 2%? 2%. This? Okay, jom. 200. Okay, 250 baht. Kita nak urut kaki. Boleh. Alright. Kita dah. Terus luar tu pun 100, RM13. So, ni bag ni. Kita dah, ni cantik. RM380. Kita dah settle urut. So, sekarang kita nak survey-survey lah, tengok apa yang boleh beli. Dekat Betong Plaza. So, ni jersey Thailand. Tapi ada agak. Ni Thailand. Ni jersey lah. Dia nak apa tu dia cakap So, sekarang kita tadi baru settle urut. Kita pergi Plaza Betong. Sekarang ni aku nak cari backpack. Backpack murah-murah je. Nak
nak buat tapau burger bawa balik. Barang-barang lah. Cumanya tak jumpa lagi kedai yang sesuai. 35. Nak minum, nak beli air teh ais ke lengkong? Lengkong lah, teh ais nanti lah. Okay, so kita ni paling besar. Jadi balik kita lalu sini. So kita nak pergi beli air cincau. Okay, so kita dah sampai di Cincau. Dia dekat bawah Thai Hotel, berdepan dengan K-Mart. Jom kita tengok sedap ke tak sedap dia punya cincau. Dia 49 baht tak salah aku. Mana satu? Oh, ini gula merah. Ini gula merah juga. Oh. Apa beza 39 dengan 49? Yang 39 dengan 49 ni apa beza? 49 lah. Okay. 49 cincau. Okey. Ni kita buat. Oh, ni gula. Oh, lepas tu taruh lagi gula atas. Oh, patutlah sedap, manis. ada. Okey. So, kedai ni halal. Baik halal bake. Nampak sangat orang Malaysia kurang. Ada penuh orang beli ni. Okay guys, so kita test. Dia macam cincau ni, dia tak macam Malaysia. Kalau Malaysia, cincau dia letak air gula dengan air kosong kan. Air gula, air kosong, lepas tu dia letak lengkong lah cincau. Dekat sini, cincau dia letak susu kotak, susu lembu tu. Campur dengan gula Melaka sirap. Lepas tu atas dia tabur gula Melaka serbuk. Dia tak manis, dia sebab ada air tu kan, dia just nice. So harga tadi berapa? 49 baht. Dalam RM7 lah duit kita. Besar, okey. RM7 okey. Jom kita explore Pekan Betong. Nak sangat datang Betong kan. Kalau duduk hotel dia buat apa? Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. So hari ni hari last lah kita kat Betong. So sekarang ni pukul 7.50 waktu Malaysia, waktu Thailand 6.50. So kita orang decide nak pergi sarapan di Bonnen. Sarapan di Bonnen, nasi kerabu apa semua ada lah. So semalam tak sempat, lepas je kita pergi cincau tu kan. Tak sempat nak rakam apa-apa malam. Sebab Betong daripada pukul 5 ini lepas asar lah. Hujan sampai pukul 10-11 malam. So kita orang pun semalam lewat lah makan. Makan pun dekat 7-Eleven je. So hujan sangat lebat, so tak boleh nak keluarkan kamera apa semua. So beli kat 7-Eleven, lepas tu balik hotel, makan tidur. So hari ni pagi ni kita nak pergi cari sarapan. Lepas tu kita tengoklah apa yang kita boleh buat. Tengok macam hujan je sana. Tengok pada awan tu, nampak memang gelap lah. Memang macam berkabus lah. Tapi sejuk pagi ni, sejuk sangat. Right, so kita ambil, depan lagi. Okay, so kita dah sampai di Bonnen. Ni boleh kot. Okay, so kita turun. Right, so kita dah sampai. Parking lah. Kita tengok, dia ada roadblock kita tak pakai helmet. Takut dia kacau lah warga Malaysia kan. Tengok dulu apa yang ada dekat sini. Okay, kita dah masuk dalam Bonnen. Apa yang ada kat sini. Kau ada makan tak? Sana ada. Cik Kabu ada? Okay. Laksa Thailand punya lah. Oh, dia ada pedas dengan lemak So pagi-pagi pun ada nasi campur. Kalau lapar, melapar nasi, boleh lah. So itu apa? Dimsum. Dimsum dengan nasi bubur. Thai noodle pun ada, boat noodle. Lu makan apa? Si Kabu? Nak roti canai lah. Kita rindu roti canai. Tak semalam tak rasa kan. So, tu dia. Roti pisang lah kot. Kan nak roti pisang satu. Orang Malaysia banyak masuk. Okay, so sekarang kita dekat Bonnen. So aku ada roti telur lah. Sebab semalam kita orang makan lambat. Lepas tu makan pun jenis makan banyak ke. Burger 7E lah apa. Makanan dekat night market, cakul, lepas tu sumbat dekat 10 lebih. So bangun pagi ni dia tak rasa lapar sangat. Itulah kita makan roti canai Thailand. Lepas tu bini aku dia makan nasi kerabu dengan ikan goreng. Dia selera dia tajam sikit. So air kita minum air kosong je lah sebab dah banyak minum air manis daripada semalam. Cincau lah, teh air 7E semua. So hari ni kita makan, cuaca pun okey. Sejuk je pagi-pagi kat Betong ni. Lepas makan ni aku nak pergi kedai Abang Zan ambil stiker. Lagi malam nak singgah dah, nak tu balik pergi border je. Lepas ni kita nak pergi, lepas ambil stiker tengoklah. Stiker tu tengok lagi boleh, nak balik pun boleh ambil. Nak ambil sekarang pun boleh. So next mission kita lepas ni nak pergi 7E. Sebab semalam kita orang dah beli bag 130 baht. Bag bodoh je lah.
Dia nak buat untuk bekal. Okay kan? Aku tapi lah kita kat negara orang kan. Bodoh roti telur. So aku expect dia bagi roti telur dengan kari lah. Kali dia datang lah. Dia telur, susu, gula. Ini nak buat teh ais. Kalau dia santai. Tapi tak apalah, kita raikan je lah. Rasa lah, tapi sebenarnya tak elok ni. Manis bagi. Dan takut kacau perut apa semua. Tak apa. Tu baru sampai geng Malaysia 60 orang. Makan kat sini, Bonan. Ini kita dah order awal. Apa, sekejap lagi kita round dekat kedai Barker Station tu. Cek kuih kampung dia. Dekat warung sebelah tu ada kuih-kuih Thailand. Macam Mek Molek apa semua kan. So kita orang gerak dulu. Sebab kedai ni kali 2 bas sampai. Budak daripada KL nak pergi hiking di Gunung Pelipat katanya. Sekarang ni kita nak pergi. Dah terlepas tak? Cari kuih. Kita nak cari kuih dari Barker Station. Sebelah Barker Station lah. So, kita nak cari kuih dengan nak ambil stiker tu. Banyak dia aku dah malas nak singgah. Nak ikut balik je. Alhamdulillah. Senang dah pagi ni. Alright. So ini kawasan perkampungan Melayu lah. Betong Print. Sini. Tu kuih mak. So tak buka lagi. Belum pukul 8. Belum pun tak buka lagi. Ada kuih tak? Saya nak pergi hospital tu. Hospital tu buka pagi. Okay. So kedai nak pergi sini. Kita nak tengok sini je. Tak ada orang. Okay. So kita decide nak pergi 7-Eleven terus lah. Nak stock up barang untuk dibawa pulang. Tengoklah kalau 7E tu tak ada barang, kita pusing lah ke 7-Eleven. So kita balik ke sana lah. Tadi ada polis roadblock. Aku pakai helmet aku takut dia tahan. Pakai helmet, kita ikut undang-undang dia pun tak marah. Okay, kita dah sampai 7-Eleven. Kita nak beli lah apa benda semua. Jadi kita bawa balik. Okay, so kita nak shopping. So pagi-pagi dia punya ni banyak dia baru stock up. Okay, so 36 lah. 36 murah lah, RM5. Ni ada cheese ke? Ni grill Yang kita makan ni mahal Dia sekecil. Dia minimum RM7 lebih lah. Tak apalah. Ayam tak ada? Campur-campur lah. Saya rasa. Tu ambil berapa yang cheese tu? 3. Ni hotdog ni? Try lah. Inilah salah satu. Ni pun semalam saya nak ambil. Alah, cek dulu halal. Tarik. Okay. Ni? Ni pun. Yang crispy burger ni. Ya. Saya nak bagi orang? Kita pergi dulu. Okay. Okay, kita settlekan pembelian dulu lah. Okay, so Alhamdulillah kita dah settle check out dan kemas semua barang dalam motor. So kita nak berangkat lah. Bismillahirrahmanirrahim. So first kali kita nak pergi kedai tukar duit dulu. Aku nak tukar balik duit Thailand ke duit Malaysia. Lepas tu kita pergi ke kedai Barker Station, ambil stiker, ambil nombor plate. Lepas tu kita ke border lah. Ke border dan settlekan urusan keluar daripada Betong ni. Okay. Alright. Jadi kita ke tempat tukar duit dulu. Okay. So kita dah settle tukar duit. 660 baht. Tak apalah, RM80 balik. Rugilah RM2-3. Tak apalah. Daripada aku simpan duit tu, tak jadi apa. Kita pun tak tahu bila kita nak datang lagi. Okay, so sekarang kita nak so kita ke Barker Station. Aku nak ambil aku punya nombor plate. Right, so kita dah sampai Barker Station. Kita nak ambil stiker. Okay, so kita dah sampai di immigration Thailand lah. Dah, tak scan. Jalan. Alamak. Okay, tak apa. Tak apa, aku ada rakam video ni. Kalau dia tak scan nanti aku tunjuk lah video ni. Nampak dia tak scan kan? Nak ambil gambar. Ambil gambar ni. Dari sana. Okay, so kita dah settle custom dan cop pasport bahagian Thailand. Right, so kat sini je lah kita punya trip 3 hari 2 malam Betong. Okay, semuanya berjalan lancar Alhamdulillah.
Alright, so aku end video aku kat sini lah. So balik selalunya aku nak record. So jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Alright. Oh. Thank you. Bye.